Okey, assalamualaikum semua sahabat-sahabat. Okey, hari ni pak suami beli kedai tadi depan, beli lauk, tak tahu apa benda dia beli. Ni mak dah siap-siap kopek bawang. Ni semalam niaga, ada asuh tu bagi mak barang-barang ni bagi barang-barang sayur ni. Kita nak tengok apa sayur apa nyonya ni bagi. Ni bagi sayur ni pun mak separuh dah bagi dekat ni. Hari Senin ni. Ini Selasa, Rabu dah 3 hari dalam peti ais. Ni asuh ni bagi timun. Banyak mak dah bagi separuh dekat. Ni dia tengok. Ni sayur-sayurnya. Ni labu labu siam. Ni daun sup. Ni ada sawi. Ni ada kubis bunga. Kita tak tahu nak masak apa ni. Memang rasa nak buat sup sayur je lah. Ni ada bendi. Ni ada bendi. Bendi ada. Banyak juga bagi ni. Buat tumis-tumis pun boleh juga ni. Nak buat asam pedas, baru buat asam pedas. Ni dia. Ni dia. Okeylah sahabat-sahabat, ni dia. Ni dah ada bahan-bahan apa ni, barang-barang yang di asuh ni bagi. Okey, assalamualaikum semua sahabat-sahabat. Hari ni mak nak masak ya. Masak, tak tahu masak apa hari ni ya. Kita tengok apa. Tadi pak suami ada beli ikan rebus satu. Ada fish cake, kucai. Ada ni toge dengan tahu. Mak rasa dia nak tumis kicap. Tumis kicapnya, toge dengan ni. Lepas tu goreng ikan. Mak nak buat sup sayur. Sup sayur dia sayur banyak ni. Ni bahan-bahan mak dah siap kupas dulu, tak tahu tadi belikan. Nak dibelikan apa, mak tunggu je pak suami balik, mak siap-siap barang-barangnya, bahan-bahan bawang ni mak dah siap kopek. Jadi kita tengok, mak nak sediakan, tengok dulu, lepas tu kita akan tengok apa yang mak nak masak. Okey, tengok. Ni dia bahan-bahan tadi, toge tu kita nak tumis. Kita nak tumis oseng, taruh kicap sikit. Lepas tu ada sawi ni, sawi bunga ni, banyak ni. Kita campurkan sikit. Lepas tu mak rencana ikan bilis. Tahu ni kita goreng kan, potong-potong. Ni ada bawang putih. Simple aja kita masak. Bubur ni. Kita buburkan fish cake sikit. Kita tumis-tumis, kita masak simple, masak macam orang bujang. Jom kita teruskan menumis. Okay, kita masukkan minyak sikit dulu. Kita nak goreng tahu tu ya. Ni kita dah panas ni, kita masak simple je ya kita hari ni. Apa yang ada tadi. Ni sayur pun banyak juga ni Ada lagi sayur. Ada. Kita goreng dulu. Kita goreng tahu dulu ya. Tahu ni mak taruh apa? Taruh sikit ni garam. Mak taruh garam sikit lah. Mak taruh garam sikit. Kita goreng. Bubur garam sikit je. Kita goreng ni kan kita potong-potong lah. Okey. Kita dah angkat ya tahu ni. Nah air dia. Kita masukkan lah bahan-bahan yang kita nak tumis ni. Kita masukkan semua bahan-bahan tumisan. Tumiskan dia.
Tumis layu-layu je. Sedap ni. Kita masak simple-simple je pun sedap. Okey. Dah nampak layu-layu ni. Kita masukkan sawi. Ni selalu asuh ni rajin bagi mak. Bagi mak nanti mak bagilah dia balik keropok lekor goreng. Dia duduk-duduk berjual tu, dia kata ngantuk. Lepas tu dia datang bagi mak kadang petola. Banyak juga. Mak tu mak kadang labu. Banyak jugalah dia bagi. Mak bagi dekat yang nolong mak niaga tu, bagi dia sikit. Kalau ada lebih bagi kat jiran-jiran. Itulah, kita baik dengan orang baik dengan kita. Tak kira lah bangsa apa, Cina, India, mak semua baik dengan dia ni. Apa ada, lima pun selalulah Cina bagi cili, kadang macam-macam dia bagi. Okey, kita masukkan kicap lemak masin. Kicap lemak masin agak-agak je lah. So, kita masukkan lah kita punya cili. Lepas tu kita masukkan tahu kita ni. Kita potong-potong tahu ni. Ni lauk ni kesukaan Pak Suami. Pak Suami sukalah lauk sayur-sayur. Toge masak. Tumis macam ni. Ni kesukaan dia ni. Ni agak-agak dah masak ni. Bolehlah kita tutup api dan boleh dihidangkan. Tak payahlah lama-lama sangat tumis toge ni kan. Ni kalau orang niaga pun buat macam ni pun laku laju orang beli. Tak payahlah lauk yang beria-ria nak masaknya. Macam ni pun dah okey dah. Kita rasa dulu. Dia masukkan secukup rasa sikit . Secukup rasa. Bagi rasa-rasa sikit. Tu kita masukkan sedikit. Masukkan campur ya. Tadi yang masin ni masukkan yang manis sikit. Okey. Boleh tutup api. Dan jadilah satu hidangan. Hidangan ringkas yang sangat menyelerakan. Okey, sahabat-sahabat. Okey, ni dia. Dah siap. Okey. Semoga bermanfaat. Simple ni. Kalau anak-anak bujang yang duduk di perantauan nak makan yang simple-simple lah, buatlah macam mak ni. Simple aja. Okey, anak-anak mak semua. Ni dia. Okeylah sahabat-sahabat, jom kita hidangkan. Kita hidangkan. Tu dia. Masakan yang ringkas, berkhasiat, simple tapi berkhasiat untuk keluarga. Dia ada tahu, protein, ada toge, sayur, ikan bilis, semua komplit. Okey, ni dia. Okey, sahabat-sahabat semua, selamat menjamu selera dan kita jumpa lagi di lain video. Okey, assalamualaikum, bye.